Minyak paket kena letak depan. Kalau orang mau beli, kena bagi. Bukan kawan-kawan you datang, you bagi. Hari ini kita ada operasi padu sama agensi seperti Immigration, Kesihatan dan SSM. Kita berada di kawasan Greek pada hari ini. Jom kita terjah sama-sama. You owner sini ya? Orang mana? Pakistan. Jaga kedai. Boleh ya? Mana boleh? You tahu undang-undang Malaysia? You pakai pasport apa? Panggil Immigration. You masuk sebagai pelancong. Garden worker, kerja kebun. Ni kebun ni. Ini kedai, bukan kebun Barang kawalan ada. You tak tahu peraturan undang-undang Malaysia macam mana, saya mau tanya. Telefon bos datang. Bos you pun Pakistan Pakistan. Ada lesen. Mana lesen? Tengok sini. Sekarang you jual 13.8 lebih harga kawalan. Ini lebih. Kita akan ambil tindakan tahu. Tak tahu apa yang tahu makan. Ada minyak paket. Kat depan ada minyak paket kat depan. You tak letak depan. Kawan-kawan dia kawan-kawan mari kasih. Dia mari ambil 2-3. Kawan you lah, kawan Pakistan. Kita jual sama dia. Siapa suruh jual kat Pakistan saja? Orang datang tak tahulah dah habis you jual kat kawan-kawan. Salah Mana minyak paket tengok. Dapat letak belakang, minyak paket kena letak depan. Kalau orang mau beli kena bagi. Bukan kawan-kawan you datang you bagi. Ni semua kawan-kawan punya lah. Tinggal sikit. Yang ni apa ni timbang? Panggil dia datang lah. Ini timbang. You tak, saya mau cakap you pun you tak tahu undang-undang. Siapa nama? Salman. Bukan Salman Kau Salman apa? Salman juga. Yelah, ingat aku agak-agak betul Salman nama kau. Bulan 8, 25 sudah mati, sudah expired. Tak ada berlakon tak ada kerja datang sini Malaysia jual minyak Salah salah. Bos mau datang ke tak? Datang. Kamarhan mau jumpa. Jual minyak harga lebih. Ni harga maksimum RM13.30. Sekarang untuk 2 kilo. You jual RM13.8. You cekik darah punya. Lepas tu minyak paket you jual kat kawan-kawan. Patut letak depan. Letak sini rak. Apa lagi? Timbang you sudah expired. Salah. Jangan kau nangis pula. Ini bukan filem. Immigration bawa kesalahan 39B atau peraturan patroli Immigration lah. Dan kita bawa pergi ke pejabat untuk siasatan dulu lah. Lepaskan saya!